welcome back to my channel. Hey assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay guys, so hari ini share akan buat konten masak-masak dengan Mira. Masak apa tu? Korang kena tunggu nanti sebab sekarang ni share dekat Ken's Grocer untuk beli bahan-bahan untuk yang kita orang akan masak nanti, okay? So let's go, korang tengok share beli apa untuk masak. Guys, bahan yang pertama share akan ambil red chili ni. Apa beza dia dengan ni? Ini cili api, ini cili merah. Oh, ni yang tak pedas kot. Okay, saya ambil yang ni sebab kita mau yang ni, bukan yang pedas ni. Let's go. Bahan yang kedua, share akan ambil ikan bilis. Tapi kenapa ikan bilis dekat sini besar-besar? Dekat Sabah kecil je. Oh, ni yang share selalu makan tu. Macam kura-kura. What? Kura-kura punya kura-kura punya apa tu nama dia? Baju dia. Oh, Syed rasa yang ni kot. Kan kecil. So, Syed ambil yang ini. Apa beza je dengan ni? Ikan bilis pun ada bakar ke? Kan ni? Yang selalu tu. Sama je kot. Okay lah, ambil yang ni. Next, kita nak ambil telur. Tapi nak ambil telur yang kecil je. Sebab Syed jarang masak dekat rumah. Kalau biar telur ni dekat rumah, memang busuk bau telur tu ya. Masalahnya dia ada yang kecil yang setengah macam ni, yang empat tu. So, saya rasa kita akan ambil yang 6 je kot. Tapi hari-hari kita akan makan telur supaya jimat. Okay, supaya dia tidak basi. So, kita ambil yang telur kampung. Yang satu. Tak apa, kita ambil yang ni je, okay? Let's go. Next kita ambil cube ayam ni. Okay guys, so sekarang ni Share mau pergi ambil Mira. Share nak tekan. So sekarang ni Share mau pergi ambil Mira dekat lobby. Sebab dia dah boleh akses pergi atas. Sebab dia kena pakai access card. So ya, kita turun, okay? Pergi tingkat 1, pergi lobby ambil dia. Okay guys, so kita sudah di rumah tadi. Aku dah intro tadi. Oh ya ke? So tiba-tiba ada Mira. Ya, tiba pula panggil tadi kat bawah. Sekejap weh. Tapi ni Kenapa? lampu dia tak berfungsi lah. Dah bagi tahu ke nak buat apa? Dah minta dah. Tapi diorang tak tahu kita masak apa. Dia memang salah orang lah panggil aku. Sebab aku memang pro lah. Aku dengan Una, aku lagi pro pada Una tau. Oh, okay. Ya. So kita akan tengok kita punya cara masak kali ni. Kita akan bagi-bagi bahagian. Oh ya? Aku tak tahu. Sebab kita nak masak ni gunakan nasi. Nasi pun tak masak lagi. Memang kita kat aku potong nasi aku tadi. Ya, Nasi banyak tu. Kalau Ya. untuk kita dua makan, kau rasa berapa put? Satu je lah malam. Kan, tentu dah lewat malam. So, Ya. Satu pot je lah, satu pot lebih sikit. ya, sebenarnya kita orang nak masak nasi goreng. Wah, nasi goreng apa? Nasi, kau tahu tak? Tadi aku tanya mami aku. Masa dia lagi lah aku bahan-bahan untuk beli. So, dia cakap buat nasi goreng macam ni je. Kau tahu tak dia reply apa? Nasi goreng bodoh. Oh, nasi goreng bodoh. Tahu. Nasi goreng bodoh tu campak-campak je sebenarnya. Aku terkejut sebab aku ingat nasi goreng lah bodoh. Okay, nanti kan aku nak minta ni, nak masak yang senang-senang je. Masa dia reply nasi goreng bodoh. Dia cakap macam nasi goreng lah bodoh. Weh, cakap kau sama masukkan conversation dengan mami tu dekat Nanti sini. aku masukkan. Dia ada marah aku. Tak lah, dia ada nasi goreng bodoh. Nasi goreng bodoh ni nasi goreng campak-campak je. Nasi goreng bodoh budak, dia tak pedas. Wujud, tapi sebenarnya aku tak rasa buat nasi goreng bodoh. Okay lah, kita start masak nasi dulu kot kan? Ya. It should be masak tadi lagi. Okay, jom. Tapi aku ada bawa makanan supaya kalau nasi goreng tak jadi, kita boleh makan kat sini. Tapi aku rasa kan ni dia punya favourite snack. Hari-hari dia bawa. Ya. Aku memang suka. Segala jenis bentuk nabati aku akan ada kat rumah.
kenapa tinggi sangat ni? Okay, Syirah letak dekat bawah. Cik, aku nak try lampu hang tak menyala. Tak nyala. Alah, sayang Dah lah. on. Should be lighting kat sini. Kau tadi masuk rumah Kan aku nak guna lighting tu. Aku punya untuk review tu. boleh tak sini? Kan? Sekejap Ya, ya. sini aku masak nasi tu. Okay. Mana beras kau? Mana periuk nasi? Guys! Mana periuk nasi? Dekat tu. Oh! Konten kita ni level-level Alif Irfan tau. Ada lighting. Maksudnya Alif Irfan dah menunjukkan, dah mengajar kita untuk menjadi YouTuber. Ya, sebab dia dah nak buat konten 1 bulan ni. Ya, kita jangan risau. Dah tak ambil alih. Walaupun sekadar konten masak, kita akan tapau kodal Alif Irfan. Ni Nice. beras kat mana? Beras aku. Beras hand staff ni. Oh my god. Ada barang review lagi. Ada Tak habis dah itu. Ya Allah. Kau beli yang 10 kilo kan Isyad? Ya. Ya. Orang kat rumah aku. So kat rumah siapa yang agak-agak AIT main tengok konten ni, kat rumah siapa yang tak cukup beras, actually korang boleh datang ke rumah Share untuk ambil beras kan? Ya. Sebab dia ada bantuan beras, sebab beras tu dah setahun, tak habis-habis lagi. Aku pergi mana dia? Kenapa saya bergerak? Hey! Kenapa nak mau stop ah? Tu kalau tunjuk ke toilet, baik tak payah korang kena tengok behind the scene. Apa yang dia cuba buat. Wait, kita lighting ni. Mau tunjuk skill masakan kita ni. Okay. Dan ke? Dan Okay guys, minta maaf setup dia memang macam tu sikit, biasalah. okay. Apa ni? Sorry. Apa? Ikan bilis ke? Ikan bilis. Nasi goreng bodoh ada ikan bilis ke? Dia goreng dulu. Dah, tadi kan aku beli. Dia memang masa campak aku ikan bilis sikit ke. Masa dekat cashier tu. Kesian. Sekejap, ni balik rendam dulu. Ada kena buang kat tak ni? Oh, dia tak isi lah. Dia ada tahi dalam dia. Oh ya. Oh ya. Kena isi dulu, if you rajin lah. Tak, aku kalau makan ikan bilis aku tak buang tahi dia. Aku makan tahi. Ya. Kita buat resepi, kita gabung idea, okey? Supaya kalau tak jadi tu, hang tak disalahkan aku tak disalahkan hang. Disalahkan viewer, kenapa tak bagi tahu? Dan sekarang kita mencuci ikan bilis. Oh my god, banyak sangat tu. Basuh beras kan? Itu mau rendah. Yes. Soak in the water. Oh ya, yang berenang. Berenang dia. Ya, kau rendam kejap. Lepas tu ada bawang tak? Bawang, bawang putih. Ha. Ada? Buatlah berapa 3 ke 4 ulas kot. 3 ke 4 ulas. Ya, alamak tapi lambat lah. Kita baru nak masak nasi. Guys, meredan, basuh, cuci beras. Tapi first time lah. First time ke guna ni? Ke dah baik kali dah guna? Baru berapa kali? Boleh dikira. Itu tak masak. How to start? Ni? Boleh kah?
Mana mau pilih dia? Menu. Oh inilah rice lah Start deh. Macam kita nak tadi tengah masak. Betul-betul tak guna ni. 2,000 years later. Kau tahu tak, dulu kan aku pernah makan ikan bilis je. Masa tinggal ke mana ni aku. Maksudnya ratah kosong macam ni? No, tapi aku goreng lah. Lepas tu aku makan jadikan dia macam snack. Oh, Tapi betul. lepas tu aku simpan limau dengan lada. Maksudnya gaul sekali? Ya. Oh wow. Macam tu sedap. Snack orang Sabah. Ya. So dia rasa rasinan? Okey, Macam sekarang nasi pedas. aku dah dapat benda baru kat rumah. Apa? Ni masih baru beli tadi kan? Ni sebenarnya dah lama tapi aku baru bubuh semua tu dalam tu. Sebab last time kalau korang nampak Mirror House tu benda ni tak ada kan? Ha, dia baru beli guys. Benda ni dalam-dalam ni. Dia baru letak guys. Ya. Oh my god, Syar. Ni apa? Ni apa? Aji. Garam. Okay. Ya. Okay. Mak saya kalau okey, dia tengah masak. Maksudnya 40 minit ke dia nak masak? No. Kalau dia dah okey, kita buka nanti okey lah. Oh yeah? Sebab aku rasa dia cepat dia masak tu. Oh yeah? Ya. Are you sure? Ya. Okay. So guys, kalau korang nak tengok macam mana kita orang masak nasi goreng tak adalah sebab nasi goreng bodoh. Nasi goreng cerdik. Korang kena stay tune, okay? Sebab yang buat ni confirm cerdik belakang. Okay, apa kata kita buat konten ni? Aku cakap Sabah, kau cakap Kedah. Okay, boleh? Boleh bah? Boleh? Aku dah tahulah kau boleh kendak bahasa Kedah. Tapi aku boleh bah bahasa Sabah kau? Boleh no. Boleh je. Boleh je tu apa? Boleh je. Boleh je. Boleh ha? Boleh ha? Ah. Hari ni aku tengah potong bawang putih. Sekarang ni chef tengah potong bawang putih. Bawang putih. Nak potong apa? Kamu mau potong berapa ulas tu bah? Nak potong macam 4 ulas macam tu. 4 ulas okey dah. Okey dah, cukup lah dah. Repot lah kat sini. Tak nak sepak. Kenapa dia lembik? Dia tak okey kata. Maksudnya, dalam dia kosong. Cuba buka. Oh ya. Dia masih kecil dalam dia. Kenapa dia macam buah? Tengok. Oh, dia dah rotten. So you need to throw. Ini dia rotan ada babat. Trouble lah budak ni. Guys, nak tak pastilah angle ni okey ke tak? Dia tanya aku punya pinggan tadi, dia tengah menyorok belakang kuali. Ini yang kita akan guna untuk masak nanti. Apa nama dia? Ha? Ni panggil. Apa nama dia bah? Nama dia kuali bijak. Dia ada di mana-mana saat aku lapar. Tahu? Ya. Aku mau saya sabar. Bagi aku berfikir kejap sebab nampak macam aku bodoh sekarang. Tak apa kita buat je lebih. Okey. Aku bila masak ni aku teringat kalau kita dulu masak-masak juga. Masak-masak juga bah. Masak juga. Masak-masak juga. Masa tu kita di rumah lama. Oh ya, rumah bersejarah. Ya. Masa tu kita stress free. Stress free ya. Ya, kita tak tahu sangat untuk kecam ke apa kan kita tak tahu. Kenapa sekarang macam bakpok Buatnya lagi. Awak sekarang jadi lain. Awak sekarang macam banyak stres je. Sebab sekarang kita sebab sekarang kan kita kan duduknya seorang-seorang. Jadi kita macam stres. bila pulang ke rumah tu tidak ada yang berborak sama kita. Jadi kita macam baca main phone sejak, baca itu komen sejak dan kita tak ada orang yang nak distract kita. Daripada main telefon. Ya. Kalau dulu kan ada orang di rumah. Jadi tidak fikir sangat. Ada
Ada kawan bawa bercerita. Ya, sekarang kan kitanya masing-masing kan tinggal sendiri. Macam itu Kan masing-masing tinggal sendiri. Ya, masing-masing kita tinggal sendiri. Okey. Kalau udah sendiri, dia sudah makin depressed dah bang. Okay, nasi kita okey ke? Oh, Dia sudah mula mendidih lah. kamu potong ke aku mau potong? Kau pandai potong? Potong, boleh kita potong biasa dah. Ya, potong nipis-nipis saja. Okey. Okey, boleh Okey, boleh boleh ya. Semuanya boleh Ya. Potongnya serong-serong gitu. Serong. Mm-mm. Serong tu apa? Sabah tak tahu serong. Siring-siring. Siring tu apa? Macam hotdog siring tu. Ya. Oh. Ya. Okey. Okay, good. Besar sikit pun tak apa. Besar sikit pun tak apa. Okey. Ish. Besar sedikit pun tak Kenapa macam hang senang nak cakap? Tak apa, aku akan cakap besar Aku sikit. lagi dah tak tahu. Boleh lah share. Semua perkataan nak tambah Q belakang. Oh. Okey. Hang jangan buat lolak. Hang potong jangan buat lolak. Hang potong sengit-sengit. Okey. Okey. Aku potong sengit-sengit lah ni. Ya. Guys, kenapa ikan bilis ni kan dia kan keras. So kita orang tak boleh buang dia punya perut dalam tu. Is it okay makan perut ikan bilis? Sekarang share sekarang kamu orang lihat share. Tengok. Kamu orang tengok share potong itu lada dan saya Mira nak potong apa tu? nak potong ni Oh, itu potong, lagi ini buang. lagi buang ini isi. Macam baru belajar cakap lah. Macam baru belajar cakap bang. Mana ada? Macam Tak ada lah. Okey je. Okey je tu. okey ke? Okey bang. Susahnya. Sorry. Tapi aku pernah terfikirkan dulu. Wait, is it okay? Yeah, good. Then the garlic, you need to chop it or slice it. Chop? No, chop. Slice it. Slice. You know how to slice this garlic? Wait. Aku rasa aku tahu sebab masa konten siapa tu si dengan Mat tu. Aku potong. Oh, okay. Then just do. Yeah. Okay. Okay, what if kalau kita speak English? Okay, kita speaking sekarang. I think speaking is more easy than speaking Sabah because I am scared Sabahan will mocking at me. Not like that, Mira. You are making fool of our language. Okay, now I am potong-potong. You are potong-potong. Potong-potong bawang. Alright guys, the rice will be ready in 2 minutes. Then you guys need just stay there, stay tuned. You see? Dah kosong, dah bersih tu anchovies. Anchovies. Yeah, that one is anchovies, right? Ikan bilis. Weh, potong macam ni okey ke? Itu Potong spaghetti carbonara. sudah aku bilang kan, slicing what are you doing? You are dicing. Oh my god, slicing besar-besar ke? No, slicing like this. Pam. Nanti kan? Ini tu dia ujung. Ya. Yeah, good job girl. Oh, dia Yeah. besar gitu ke? Yeah, careful. Nipis-nipis ah. Wah. Oh my god. Bila masak-masak sini kan, rindu share dengan share pula dah dekat sebelah aku rindu lagi. Siapa tu nama budak tu? Una dengan Fael. Diorang selalu macam nak bonding macam ni. Selalu macam nak datang rumah. Tapi selalu tak kena waktu. Kadang-kadang tak dekat rumah lah. Kadang-kadang dekat luar lah. Video. Ya. Oh my god, tebal apa? Kalau masak-masak ni ada diorang best ni. Keren, aku dah gila sebab ya. Ya, Faed tu macam betul tak? Dia jumpa tak orang yang jenis cakap dulu
baru fikir dia guna otak. Itulah Fael. Dia bukan buat-buat dia memang watak dia macam tu. So dia fine watak dia. Ikan bilis pangkor. You know what is ikan bilis pangkor? Apa tu? Kalau kau berpeluang ke Pulau Pangkor kan? Pulau Pangkor situated in Perak. Kalau kat situ banyak gila orang jual ikan bilis macam-macam jenis. So kalau ikan bilis pangkor ni dia sedap lah. Macam tu. Nak ikan bilis pun ada bakar. Ya. Tadi aku tengok dekat kes grocer banyak weh. Asal kau pilih macam ni kau? Banyak yang besar, banyak aku ambil ni yang macam nampak normal sikit. Lain tak nampak normal. So we are using ikan bilis normal. So, that's why dia tak jadi nasi goreng bodoh ya guys. Dia jadi nasi goreng cerdik. Banyak lah pula ikan bilis dengan kawan-kawan ni. Ikan bilis and friends. Sebab kalau panas nanti kita jadi Ini cukup ke? Untuk kita dua. Kamu potong lagi. potong lagi lah. Aku suka garlic. Oh dah. Ya. Kalau aku rasa kalau pergi Sukiya aku akan ambil garlic banyak-banyak. Lepas tu nanti kalau keluar Sukiya mulut aku bau garlic. Kalau siapa-siapa jumpa Mira kat Sukiya, masa Mira keluar jangan ajak ambil gambar. Bukan. Sebab mulut memang tengah bau garlic. Ya. Bercakap kan? Kan dia bau, Dia sampai-sampai tadi. dia bau tak selesa tapi sedap. Do you love garlic? Aku suka kalau orang kecil-kecil macam tu boleh terima. Kalau besar macam ni. Oh. No. Kalau kecil-kecil macam ni pun aku boleh makan lagi. Faham. Kalau campur dengan sos ke apa-apa ke. Macam Hai. Alright guys. So nasi pun dah dimasak cantik after 2 jam. So sekarang kita akan mulakan proses memasak nasi goreng cerdik kita. First thing first, kita pakai banyak Kita mau anu ke? Ni. apa? Mau cicah dia? Cicah. Apa? Mau Blender. blend. Ya. Ni pakai ni Ya. So kita akan blender. Dia punya bahan-bahan yang share dah. Cicah tadi. Dah cuci ke? Sudah. Ini pun nak blend juga. Oh ya? Nak blend tak? Mesti nak. Tak ialah Mira blend ni je lah. Guys, sekarang ni kita mau blend dulu. So I think Segalanya. Hah? apa sebenarnya apa? Apa? Apa sebenarnya? Tak ada, aku dah lupa nak cakap apa. Ni lah, Syar boleh goreng ikan bilis dulu. Okay. Ya, you can goreng your ikan bilis. Your ikan bilis pangkor. Dah nampak? Ada mineral? Ada. Minum mineral ni. Tu ambil. Guys, sekarang share mau goreng ikan bilis. Patut letak minyak. Minyak. Macam gini ke? Macam gini ke? Ya, macam Eh? gitu. Bisa? Letak. Macam ni tak reti. Aku sangat lemah benda ni. Ini aku main cocok saja biar dia. Tapi kamu semua tengok ni. Ni tak pakai kan? Iya. Wow, pro. Masih boleh tekan. Oh, tekan je. Okay. Ya. Goreng your ikan bilis Weh, now. tapi aku tu on kan tak? Kenapa dia macam hilang? Ya ampun. Dah habis. Oh, apa nak habis?
Sana. What happened? Kau dah habis gas ni? Tapi aku ada gas lebih. Macam ada masalah ni. Cuba kita tukar gas. Guys, problem happen again. Gas habis guys. Walaupun tak masak tapi gas habis. Beli yang promo ni, beli yang 88 punya sale ke apa ni? 88. Sekejap, korang mesti macam jauh sangat tak nampak kan? Sekejap, bila bawa korang. Okay guys, yang tadi sudah habis. Boleh buang. Ini yang baru. Oh betul habis dah tadi? Ini. Okay. Put on the oil. The oil. Sebenarnya aku memang nak blend sekali tapi ambil tisu. Ya. Kenapa? Kenapa kasih aja dah? Sekejap. Lagi. More. More. We want nasi goreng obesity. More. Kita dah. Okay, Mana? no more. Where is your spatula? Spatula. Okay, good. Wait, let me watch it. Korang kalau ada salah ke apa ke minta maaf ya. Sebabnya Cuba cerdik ni. tak guna resipi korang mungkin. Sejam je lah. Ya. Okay. Ni guna resipi kita orang. So korang kalau nak ikut, tak nak ikut sudah. Tak suruh ikut pun. Suruh tengok je. Yo. Okay, ni dah. Dan tisu bah, tisu. Okay. How the cry? Sebenarnya Share sangat untung sebab dia memang kadang-kadang dia selalu dengar Mira nyanyi. Free show. Bukan semua orang boleh dengar Mira nyanyi tak? Free show yang betul-betul free. Kalau boleh tak ada orang datang pun. Tak ada orang datang. Ui, dah panas. Oh, lagi. Ni paling slow ke Share? Why the fire is so Yang paling big? besar tu. Masih sedar lagi. Cuba kita kasi masuk seekor. Ya. Seekor. Wow! Okay, dah boleh. Go. Inside. Put it on. Yeah! Yeah! Oh my god, cantik ikan bilisku. Bersih. Woi, lama dah masak ni. Saya aku dah rasa ni dah betul masak. Okay, sekarang bilis, we need to goreng telur. Telur! Do you like telur? I like. You like? Then we need to goreng 2 telur. Tapi dia macam angkut. Boleh angkat lah. Yang kita nak masukkan dalam. Put it here. Okay. Kita kecilkan api. We want to goreng telur. Oh my god, it's so hot. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kacau, okay? Okay. Ya, itu dia. Gorengkan telur. Telur serabut. Mana yang buat telur serabut tu? Scramble. Scramble ke? Oh, yang telur serabut yang dia macam ada garing-garing gitu juga. Yang tu dia kena betul-betul banyak yang panas. Telur. Okay, take it out. Take it out. Ya. Ya, take it out. Minyak dia berbuih. So, goreng telur. Pedas lah tapi cili gosong kan. Color itu scary. Okay, dan dia dah siap goreng telur dan juga our ikan bilis. Now we need to goreng our nasi. Kita akan start apa Share?
Dia tukar. Apa orang panggil? Orang panggil apa tu? Menumis. Menumis. Ya. Kan tak menumis apa? Apa tu? Nak masak apa-apa yang mulia ni orang panggil menumis. Like that. Don't do that to me. Kenapa dia marah? Yelah dia marah lah sebab dah setahun baru nak masak. Dia tegur dia. Kalau pedas ke tidak, I don't know. Kenapa dia sudah cukup ini ni? Suka goreng. Sebab gigi aku yang lembut. Satu lagi ke gigi kau weh? Bisa lagi weh. Amat. Oh, okey. Aku makan yang ini. Tadi kita tak lihat. Kamu ni ingat tak? Tambah tak tadi? Tambah. Entah. Tambah. Ini baru tambah. Ya. Tadi kau makan ke? Tadi ada. Tadi Yang kau masuk makan. ni. What we need to do is we need to masak the chili first. Oh. Tapi sebenarnya tak boleh hancur begini. Katanya kasar-kasar je. Kan sebab tadi nak hancurkan garlic je. So kita kena masak the chili first. Why we need to masak the chili first? Why? Supaya tak sakit perut lah makan. Yeah. Tapi Syah dia makan pedas weh. Mira yang tak pedas. Oh my god. So kita dah boleh letak perasa ataupun chicken cube. Tak hafil lah. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Nak warna apa? Nak tambah apa-apa ke nak colour putih ke nak colour merah? Ke Nak colour- semua. Nak colour hitam? Rainbow. Rainbow? Oh, you tengok ni. Dia Syah makan dulu. Ha? Dia sudah mati lah. Itu tandanya bateri power bank dah habis. Habis. Tamatlah sudah. Dah naik minyak. Ya, dah naik minyak dah. So we can put our nasi. No lah. Tak ada lagi cek sikit. Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my gosh. Oi. Tak je lah. Aku tahu aku tak guna lagi kan sos cili ni kan? Belum. Sekarang ni bukan jadi nasi goreng bodoh, ini nasi goreng campur-campur. I think we can put our nasi already. Can you help me? Wait. Sedapnya bau. Masukkan semua. Cuba letak sikit dulu. Half dulu. Tamatlah sudah. Nasi menangis. Aku dah panggil dulu kan kalau nasi jatuh menangis. Ya. Come on, mana Marcella? Habiskan lah kan? Ikut je ni. Ha. Wah, kena minyak. Minyak kecil. Wow. First time dengar macam ni kat rumah. Natural rumah ni? Ya. Sebenarnya memang tak masak yang berat-berat macam ni lah. Senang je tapi jarang ni. Sangat jarang. Korang kena tengok kenapa kita orang kurang bercakap dalam konten ni. Ini bermakna kita orang shoot tengah malam. Ya weh. Sekarang dah pukul 12 lebih dah sebenarnya. Konten kita mostly semua yang 12 malam. Iya. Yang ni sudah siap kau weh. Wow. Nah, so dia tinggal rasa saja. Macam aku tengah dekat TikTok yang dia cakap nasi goreng bodoh tu. Oh ya ke? Sama. Sama? Ya. Oh my god. So
Berjaya create. Ya. Oh my god, aku kena rasa kan. Aku tak tahu aku suka pedas ke, suka pergi main ke. Merah-merah. So How is it? tasteless. Tasteless? Ke Nah. kena tambah? Cuba rasa. Okay, let me try. Tambahlah sudah. Alkisah kami. Kan taste sikit kan? Mau pun aku. Nampak apa tu? Nampak di atas. Aku tak pandai guna garam. Ya, kalau aku masak aku memang tak pandai guna garam. Oh, yang pedas-pedas di ujung tu. Ya. Love it. I like it. Kalau guna ikan masin kena hati-hati dengan garam. Sebab ikan masin, ikan masin tak ikan biru. Sebab ikan masin kan. Jadi saya letak Kita perlu diskusikan masin. Tapi kita pernah jumpa yang tadi. ada lah ikan masin. Oh my god. Jadi kat bawah. My favourite. Dekat ikan bilis kan dekat bahagian bawah. Tak tengok tadi. Dia ada kalau kat Chinese roaster tu. Oh my god, kenapa aku lapar balik ni? Very good. Ni better. Dah, panas. Ya pulang. So good. Kan? Alright. So actually we are done with nasi goreng bodoh. Goreng cerdik. Nasi goreng sulit. Yeah. Okay guys, so kita orang sudah siap masak. Yeah, this is so good. Okay guys. Yeah, now kita orang nak rasa. Tapi korang kalau nak tahu rasa dia macam mana, korang kena tengok next content. Sebab next content kita akan buat podcast The Click. Yeah. Kita akan spill all the tea. Oh my god. Okay. Okay, tak kisah. Is it real? Yeah. Kita akan buat podcast. Boleh. Okay, Let's go. Jumpa korang next content. Bye Bye guys.